Dia ni seorang influencer yang terkenal di Indonesia. Kalau sebut nama dia, dia macam ada budak-budak dia. Yang main-main dengan dia. Banyak orang jaga dia. Sekarang kita nak review bag Fujianti. Dia ni kan yang buat TikTok main bowling tu kan. Lepas tu semua orang momokkan dia tu. Betul. Lagu Dia kan? Cuba kalau saya buat. Tak payah kot. Okay, tak payah Ni last warning, okay. Tapi dia very humble lah. Kita pernah spot back dia before this. And dia komen kan? Dia komen dekat video Nampak label saya? Okay. Walah, bagilah chance sikit nak rasa popular. Saya dah bagi banyak dekat bos. Teruskan. Okay, so mengikut skrin saya yang dipaparkan ni, ini adalah Hermes Mini Kelly. Okay, Hermes Mini Kelly in PHW, Palladium hardware, ataupun bahasa lebih mudah faham, silver hardware. Okay. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. So Mini Kelly ni antara Kelly yang paling susah nak dapat lah. Antara satu, kenapa? Sebab dia hitam. Yang kedua, kenapa? Sebab dia baru. Yang ketiga, kenapa? Sebab dia PHW. Ada je lagi yang susah, macam contoh yang material lain-lain. Tapi kalau nak dapatkan retail memang sangat-sangat susah. So I assume dia beli resell. Tak semestinya resell tu pre-love, resell boleh juga jadi baru. Tapi netizen kata setiap kali kalau kita review bag Fuji ni, army dia yang terasa sekarang ni, dia akan cakap semua bag ni semuanya hadiah. Biarlah dia nak beli. Apa masalahnya? Semua bag semua dah beli. Habis rumah dia orang bagi, kereta dia orang bagi. Sabar. Tapi Fuji ada komen juga dekat video kita. Memang dia kata mostly orang hadiahkan. Oh ya. So saya minta maaf lah. Tapi itulah cara nak humblekan orang. Macam saya pun, jam-jam saya semua orang bagi. Yang G-Shock tu, Casio. Itulah orang bagi. Siapa nak bagi saya jam-jam mahal? So yang ini retail tak mahal tau. Retail dalam 40 ke 50 ribu saja. Tapi it is almost almost impossible for you to get. So tetapi kita tak nak fokus pada harga retail. Kita nak fokus pada harga resell. Resell ni kenapa dia jadi mahal? Sebab dia ada demand yang sangat-sangat tinggi dan supply yang sangat-sangat rendah. Semua Birkin, semua apa nama bag ni? Kelly, handmade tau. Semua handmade. Yes. So basically dia memang mahal. Harga dia retail resell saya rasa dekat RM130,000 sahaja. Masya Allah yakni. Yes. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.